Abang, bangun. Kata nak pergi rumah Mak Ngah. Dah lambat ni. Yish. Yang, kita pergi rumah Mak Ngah balik hari je kan? Kenapa sampai bawa luggage? Saja, standby. Kau ada apa-apa kan? Sayang ni, overthinking sangat. Overthinking Abang cakap? Abang tak ingat? Raya tahun lepas? Bang. Kenapa tiba-tiba berhenti ni? Jangan risau. Okey ni. Aduh. Ingat sempat sampai. Oh, maknanya Bang dah tahulah minyak dah nak habis. Ingat cukup. Alah, sekali tu je. Iyalah, Bang. Ni, Abang nak saya pack baju Abang sekali tak? Tak perlulah sayang. Kita pergi kejap je. Petang nanti kita sampai. Kita salam Mak Ngah dulu. Kita bermaaf-maafan. Lepas tu, mesti Mak Ngah akan hidangkan signature dish dia. Apa lagi? Kita makanlah. Lepas tu, kita selfie, selfie, selfie lagi. Lepas tu, kita balik. Betul tak saya cakap? Kita mesti sempat balik malam ni. Tak payah risaulah. Inilah yang saya risaukan. Kenapalah jadi macam ni? Patut semua okey je. Habislah kenebarangan ni lepas ni. So, okey, Bang. Kita bermalam dekat sini je. Tapi, awak dah pack barang saya ke? Ada. Thank you, sayang. You're welcome. Dah lah, Bang. Jom. Malam dia ni. Tak jadi balik. Ya, Mak Ngah. Kita orang tu Macam itulah kisahnya. Bila difikirkan, tak salah pun kalau kita nak lebihkan apa yang kita rasa dah cukup. Yang penting, kita nak rasa tenang di kemudian hari.